Dalam ni basically dia ada banyak bab ataupun pintu yang dinamakan dengan nama-nama tertentu. Dekat sana kita boleh mula pergi ke tempat sa'i, bukit Safa dan Marwah. Ke sana kita boleh pergi. Lepas ni kan nampak tiga tiang emas tu. Hijr Ismail. Hijr Ismail ni dia ada macam lengkok U warna putih. So tempat tu tidak termasuk bahagian tawaf. Kalau kita masuk dalam tu, kita kena ulang tawaf kita. Ini kalau kita tengah jalan, kita masuk dalam tu, dan kita buat satu dengan, dia tak berlaku lah, kena buat lagi. Ada tu. Itu lah kena jaga, antara benda yang kena jaga. Sebab pengalaman saya datang sini, sebenarnya tadi bukan Hajarul Aswad. Kat Hajarul Aswad je kita angkat tangan dan kata Allahu Akbar. Tu lampu hijau tu nak buat ni kita boleh tengah lalu Hajarul Aswad. Ataupun kawan-kawan kita yang baik dengan kita, ataupun yang tak baik pun kita doakan juga supaya dia jadi baik. Macam tu. Yang kedua, untuk adik-adik kita, makcik-makcik kita. Lepas tu untuk kejaya kita. Kalau kita orang yang jarang dapat datang sini, memang jarang lah semua orang dapat datang sini. Tapi kita buat doa ni khusus untuk kejayaan kita dan juga negara kita lah terutamanya. Sebab negara kita ni perlukan doa daripada rakyat dia sebenarnya. Bukannya komplain yang banyak lah. Itu menurut pendapat saya. Kalau kita rasa macam orang yang lead kita tak bagus, kita doa kepada Allah. Allah gantilah dengan baik ataupun jadikan dia orang yang lebih baik. Brothers dengan sister kita dekat Palestin, Yaman, Afghanistan ke, atau tempat-tempat lain yang dilanda musibah. Itu antara contoh-contoh doa yang kita boleh buat. This one Fahad. Untuk orang yang tak pernah datang sini, berdoalah kepada Allah SWT supaya satu hari akan dapat datang umrah ataupun haji lah terutamanya. Sebab kita beragama Islam paling tidak pun sekali kena sampai sini. Rasa dia tu memang tak dapat bayang, tak dapat digambarkan sebenarnya. Bila datang sekali, normally kita akan rasa nak datang selalu. Tempat ni personally lah sangat istimewa lah. Bukan untuk saya je, rasanya untuk semua orang Islam lah. Sebab kat sini kita banyak dapat tahu sejarah-sejarah para nabi yang pernah melakukan dakwah di sini lah. Antaranya Nabi Ibrahim AS. Macam mana Nabi Ibrahim berjuang berdakwah kepada ayah dia dengan cara yang sangat lembut. Walaupun ayah dia itu pembuat berhala. Allah. Ini adalah orang yang sangat banyak berjasa kepada Masjidil Haram. Itu janitor lah. Dia orang selalu sapu dan juga basuh kawasan-kawasan ni. InsyaAllah. Kadang-kadang tu ada orang yang sampai buang air kecil kat ni, buang air besar. Pernah saya sekali nampak. Tapi itulah, benda-benda ni kita tak boleh expect.
Kadang-kadang bila terlalu ramai nak keluar susah. Macam itulah. Kita doakan baik-baik ya kalau jadi depan kita. So lepas pusingan 3 kita dah boleh tutup bahu lah. Basically. Make sure you get back to the hotel. Say make sure when you get to the hotel. Make sure what? Information is correct. قد آتينا موسى 9 آيات بينات Okey, ni sekarang kita berada di pusingan yang ke-7 dan lepas habis ni kita akan pergi ke belakang makam Ibrahim untuk solat 2 rakaat. Dan solat di belakang solat sunnah ni kita disunahkan baca surah Al-Ikhlas, surah Al-Kafirun, dan lepas tu rakaat kedua surah Al-Ikhlas. Lepas tu kita boleh minum air. Tekak pun dah dahaga. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab kita dah kata 7 kali sejak daripada yang pertama tadi. So, kita boleh pergi terus minum air zam-zam. Okey, masa tawaf tadi sebenarnya antara benda yang kita kena ingat ialah bila kita nak masuk tawaf, kita kena buka bahu sebelah kanan kena tunjuk. So, dan pastikan bahu kiri ni sentiasa berada mengarah kiblat untuk ke arah sana. So, kita kena pastikan. Jadi tak boleh macam pusing-pusing macam tu. Kalau tak, pusingan tu tak dikira. So, kita kena buat balik lah. Jadi, yang seterusnya, bahu kanan tadi masuk pusingan ketiga. Bukan bahu kanan. Jadi, satu lagi ialah apabila kita tawaf, untuk 3 pusingan pertama, kita disunahkan untuk lari ramal. Lari ramal ni macam lari anak lah. Kita tak lari pun, beria. Dia macam lari jalan laju je. Menunjukkan kita sebagai lelaki tunjuk kekuatan kita lah. Jadi perempuan tak payah, biasa je. Dan bahu ni bila yang dah buka tadi, bila dah habis 7 pusingan kita tutup sebab kita nak pergi solat. Sebab setiap solat, tak kira solat apa, mestilah tutup 2 bahu Nabi pesan. Okey? Jom solat 2 rakaat. 2 rakaat. Okey, disunahkan untuk solat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Makam Ibrahim tu. So, ni belakang dia. Tapi kalau tak ada space, kita boleh solat mana-mana lah, basically. So, 2 rakaat untuk solat sunat lepas tawaf. Jadi, kena kacau. Jadi, solat sunat belakang makam Ibrahim ni, kita baca surah Al-Kafirun, rakaat pertama. Dan juga surah Al-Ikhlas, rakaat kedua. Jadi, habis kat sini, kita akan pergi minum air zam-zam dan terus bersa'i, insyaAllah. How can it be green when everybody are supposed to wear white, right? Is this, no. Tadi masa
sebelum kita pergi ke belakang makam Ibrahim tadi, sepatutnya kita kena sebut lah. Bukan sepatutnya. Basically umrah ni kita tak perlu cakap apa-apa pun. Dah kira lulus lah. Sebab ni salah satu ibadah yang hanya perlu perbuatan je. Tak ada percakapan pun tak apa. Tapi tadi lepas kita tawaf, basically masa kita nak pergi ke belakang makam Ibrahim tu, kita kena kata wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Itu apa yang Nabi buat lah. So lepas tu kita akan bergerak ke tempat apa tu, sa'i, tu dipanggil mas'a ni. Kita kena baca inna safa wal marwata min sya'airillah sampai habis lah. Jazakallah khairan. Ya kan, sure. Dah sampai dekat Safa ni, Bukit Safa nanti, kita akan baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan juga La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jazakumullah khairan. Sekarang ni kita berada di tempat sa'i dah. So kita akan buat daripada Safa Marwah, Marwah Safa. So kita mula dengan doa lah. Apa yang Nabi ajar, bismillah, bismillah, bismillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah. Sambil menghadap kiblat. Itu permulaan doa. Dan lepas tu kita boleh doa apa-apa saja. Hajjah, faman hajjah baita. لا